Alhamdulillah kita dah siap rumah ni. Saat mana saya berjaya. Ni rumah ni. Lampu dia 2, 4, 6, 8 biji. Satu lampu tu tadi warna kata dia on, dia terbakar. Tu warna yang on kan lah. Begitu lah. Barang-barang semua lampu-lampu kat sini. Ni tinggal nak sapu dengan mop je lah. Mop je. Kita tengok daripada bawah. Kita masuk kanan dulu bilik. Ni nanti gambar mana yang kotak-kotak ni kasi keluar kotak-kotak lampu. Tu semua lampu kipas. Okey. Kipas ni dah on. Okey. Itu mana ada sensor. Isi lampu dia. Tu. Okey. Ni ketat sikit lah. Warna tahu. Tu. Okey dah. Lock. Okey. Sekarang ni masuk dapur. Dapur pun ada pintu turun. Mana safety sikit lah. Tak ada buat asap bawa ke depan. Kita check kamera. Okey. Check kamera dia. Di bawah ni. Okey. Ke lampu kipas. Lampu luar. Ni ada kan? Tadi tu lampu bilik tadi. Lampu luar dapur. Macam ni tinggal lap-lap je. Macam ni lap. Ni hari ni tak ada lampu. Ni ada lampu dia, lampu switch tu. Ni lampu switch tu bawah. Kita tutup. Ni lampu switch hari ni. Saya ada plug tu lagi. Dia ada plug lagi. Okey. Ini switch lampu dia. Lampu kipas. Si lampu kipas ni dia sekali buka untuk lampu, 2 kali buka untuk kipas, 3 kali buka untuk lampu kipas. Okay. Ni is a fan apa bendanya itulah. Oven ni. Kita sekarang cop balik lampu kipas dia. Ini kita nak kipas. Tukar bau. Lepas dah tukar termometer dia, kan termometer ni balas. Dia panggil termometer. Balas dia terbakar. Balas lampu. Aku rotan ke tu. Sekolah berapa tahun dah. Tu lampu dia. On kat sini boleh, on kat atas boleh. Tu yang ni tu ni dia bell ni. Doorbell. Kucing. Bunyi kat sini ya. Okey. Tu ni payah tinggi. Pakai staging. Kat tangga susah nak buat. Ni dah ada Apa kipas dah ada. Remote dari sini. Sini pun lampu kipas dah ada. Remote on. Ni. Kipas kat sini. Ni lampu. Ni dua ni lampu. Kipas baru nyala.
power on. Ini almari. Ini bilik master bedroom Almari untuk bilik master bedroom. Siap laci. Okey. Gantung baju. Ni almari biasa lah. Okey. Tu ni pun sama, gantung baju. Gantung baju anak boleh, baju apa pun boleh. Kisahlah macam apa, ada 2 bahagian. Tu ni pun sama. Sama dengan sebelah kan. Ni pun sama lah. Okey. Itu ni ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tu bagian 2 laci. Isi barang make up bedak ke, gencu ke boleh tak benda juga. Ataupun boleh letak kat sini. Barang make up. Ataupun boleh letak sini. Betul ada cermin. Siap cermin. Okey. So sebelah. Sebelah ni sebab dia L, jadi kita buat kat dalam. Boleh simpan baju sampai ke dalam ni. Kita suruh sikit. Okey. Orang dia nak buat L untuk N. Ni tak mazi lah orang ni. Okey. Lepas tu sini meja make up lah. Orang minta je ni request. Ni switch. Switch lampu. Ni switch lampu. Ni plug untuk dryer rambut. Okey, ni lampu. Ni apa water heater. Ini bilik air dia. Okay, lampu dia siap. Bagus semua ni dia siap sekali buat ni. Sistem bilik air ada. Ni bilik master bedroom. Tu dia ada sensor tu sensor dia. Yang kecil tu. Nampak? Ni lampu luar. Lampu luar. Kita buka, ada bunyi sensor. Bagus dia ada call, ada macam sungai. Macam tasik ke sungai boleh lah. Bunyi bosan nak duduk luar ketenangan okey lah. Ada lampu. Mana nak dapat ambil angin ni. Okey, cantik view dia. Saya seronok duduk rumah ni. Kita balik. Lampu keluar. Tu ni ada balkoni dia. Ni balkoni dia. Balkoni dia lampu tadi. Ni si lampu dia. Dah nyala Dah nyala dah. Rumah ni 1 juta lebih. 1 juta yang tu lah lebih kurang. Rumah sebelah ni. Ni bawah 1 juta. Okay. Kita bersih-bersih cermin ni semua. Lap-lap. Ni bilik kedua lah. Bilik kedua, bilik ketiga sama lebih kurang saiz ni. Ni si lampu dia. Lampu bilik. Yang tengah ni bilik kipas, switch kipas. Yang satu lagi lampu bilik air. Yang ketiga lampu bilik air. Ada lampu ni. Susah kan nak pasang ni cover dia. Ni agak payah juga. Itu mak saya kata setiap bilik air ada mengadang ni. Okey, sama ni. Nanti cermin-cermin elak. Ni tak ada balkoni lah. Tak ada. Meja ni bilik ni tak ada balkoni. Di sebelah tu ada balkoni. Ni ada balkoni tapi tak ada keluar. Dia tingkap. Ini timur dengan sapu mop je lah. Cermin-cermin semua. Okey. Tak balik. So bilik sebelah ni. Bilik ni ada balkoni. Tingkap. Pintu keluar. Okey. Dia cakap dia sama. Ada air, lampu, kipas kan. Ni bilik air sama je. Bilik air, toilet, cingki,
shower. Tu dah ada point water heater. Okay. Ini lampu kipas. Dan dia ada balkoni. Ni ada balkoni. Angkat. Dia bunyi sensor kan. Tu lampu balkoni. Siap. Ni pun payah juga nak pasang. Tempat sempit. Nak pasang tangga, nak tak tangga susah sikit. Okay. Bagi dah tutup lampu. Kita turun bawah. Dah siap. Okay, itu saja. Ni lampu tangga tadi. Tengok sini dia on. Tadi dia tutup kan. So dia tutup bawah on. Okay. Fungsi lampu tadi kita tutup. Okay. Ini tutup. Kita tutup. Jangan sapu dengan muak ni. Tu lap-lap sikit. Ni cuma tingkap dia. Pintu dia. Okey lah. Itu yang mesti itu ada standnya barang. Paip-paip ni Honda punya tak tahulah. Okay, saya berkuang. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe channel Baru Indonesia. Hati-hati setuju satu kalimat la ilaha illallah, takbir, Allah akbar. Masa pun ucap kalimat Allah pasti berjaya dunia ni insya-Allah. Azam 4 bulan yang mana keluar setahun insya-Allah. Niat untuk keluar. Bye bye, jumpa lagi. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe channel Baru Indonesia. Jangan tengok saja. Like, share, komen. Tu subscribe sekali. On notification untuk supaya dapat tengok video akan datang. Bye bye.